Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Berdasarkan laporan interim Banci Pertanian 2024 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM, struktur umur petani di Malaysia menunjukkan peluang yang besar untuk memperkasakan generasi muda dalam sektor pertanian. Ketika ini, petani berusia 60 tahun ke atas merangkumi 45.4% daripada keseluruhan populasi, manakala golongan berumur 46 hingga ke 59 tahun pula merupakan sebanyak 32.3%. Dalam masa yang sama, wujud potensi yang besar untuk meningkatkan penglibatan petani muda yang kini berjumlah 190,952 orang, iaitu bersamaan dengan 18.9%. Bagi kumpulan umur 31 hingga 45 tahun, iaitu bersamaan 3.3% dalam kalangan belia berumur 15 hingga ke 30 tahun. Angka ini membuka ruang yang amat luas untuk pelaksanaan pelbagai inisiatif strategik bagi menarik lebih ramai anak muda menceburi bidang pertanian sebagai kerjaya masa depan yang mampan dan berdaya saing. Justru, Kementerian telah bersedia secara holistik melalui dasar, strategi dan program yang selaras dengan Dasar Agromakanan Negara 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga ke 2025 bagi meremajakan sektor pertanian negara dengan penglibatan generasi muda. Beberapa pendekatan utama telah digerakkan, antaranya yang pertama, pembangunan belia tani melalui program agropreneur muda yang mensasarkan golongan berumur antara 18 hingga ke 45 tahun. Program ini menawarkan grant agropreneur muda startup sehingga RM30,000 dan grant agropreneur muda scale up sehingga RM50,000 dalam bentuk peralatan atau barangan input. Insentif ini dapat mengurangkan kos permulaan projek serta memperkukuh daya saing usahawan muda. Sebanyak RM20 juta telah diperuntukkan di bawah program Agropreneur Next Gen dalam Belanjawan 2026. Yang kedua, pemodenan pertanian pintar yang menggunakan Internet of Things, drone, otomasi dan analitik data bagi meningkatkan produktiviti dan daya tarikan sektor ini kepada belia tani. Di bawah RMK yang ke-13, Kementerian akan terus mengarus perdanankan pemodenan pertanian menerusi program modernisasi pembangunan teknologi, mekanisasi dan otomasi dengan peruntukan berjumlah RM20 juta. Program ini akan memfokuskan kepada pembangunan teknologi berteraskan revolusi perindustrian yang keempat, mekanisasi dan otomasi yang bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja secara manual serta meningkatkan produktiviti. Melalui program ini juga, Kementerian akan terus mempergiat usaha bagi menggalakkan penggunaan teknologi pertanian moden dalam kalangan petani muda sebagai salah satu inisiatif meningkatkan produktiviti bagi sektor agromakanan. Yang ketiga, pengukuhan industri makanan dan asas tani melalui pemodenan rantaian nilai, pembangunan produk bernilai tambah dan perluasan akses pasaran. Yang keempat, kerjasama strategik. Jawapan. Baik, Puan Yang Dipertua. Poin yang terakhir iaitu langkah keempat, kerjasama strategik dengan institusi pendidikan, agensi penyelidikan dan sektor swasta untuk membina ekosistem pengajian TVET pertanian yang kondusif kepada belia tani. Sekian dan terima kasih. Kuala Kansar. Terima kasih Yang Berhormat. Memandangkan akses tanah antara yang sering menjadi kekangan utama untuk anak-anak muda untuk menceburi bidang pertanian, adakah Kementerian bercadang mewujudkan dasar baru seperti skim sewaan tanah pertanian jangka panjang atau program guna semula tanah terbiar untuk petani muda? Kerana untuk makluman yang berhormat, di kawasan-kawasan, terutamanya di kawasan saya juga, banyak tanah-tanah yang terbiar, less than 1 acre dengan izin.
Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang maju seperti di Jepun, tanah seinci pun mereka tak usahakan untuk anak-anak muda sebagai pertanian. Apakah cadangan kementerian dalam perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Ya, ada ramai belia dia minat kepada bidang pertanian tetapi tidak mempunyai tanah. Ada juga belia yang mempunyai tanah. Mungkin dia mewarisi tanah tersebut daripada ibu bapa dia tetapi dia tidak minat pula dalam bidang pertanian. Jadi kita kena buat satu connect di mana petani yang minat untuk menceburi bidang pertanian, kita bantu untuk mencari supaya dia dapat ada kawasan untuk mengusahakan pertanian tersebut. Sebagai contoh, mereka boleh sewa. Kita ada program kita, dia juga membenarkan petani-petani muda kita mengusahakan projek melalui tanah yang disewa. Sebagai contoh, kita ada program yang lain juga di bawah Sejati Madani sebagai contoh, di mana mereka boleh sewa tanah tersebut. Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan GLC, GLIC, kerajaan-kerajaan negeri untuk mengenal pasti tanah-tanah yang terbiar supaya kita boleh usahakan tanah tersebut dan melibatkan petani-petani muda yang minat kepada bidang pertanian untuk kita mengusahakan tanah. Sekian dan terima kasih. Kuala Pilah. Terima kasih Berhormat Timbalan Puan Yang Di-Pertua, dan terima kasih kepada Berhormat Timbalan Menteri tadi di atas jawapan yang komprehensif, utamanya melibatkan isu pewarisan tanah. Soalan saya ialah apakah strategi jangka sederhana kementerian bagi memastikan agenda penggantian generasi ini dalam sektor pertanian disokong oleh dasar yang benar-benar menarik minat belia, bukan sahaja melalui bantuan modal tetapi juga jaminan pasaran dan pendapatan yang mampan. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Pertamanya, apabila seorang belia contoh dia mewarisi tanah tersebut, mungkin dulu kalau ibu bapa dia terlibat dalam bidang pertanian, apabila tanah itu diwarisi oleh beberapa anak, kadang-kadang anak-anak itu dia mempunyai hasrat yang berbeza. Ada yang mau menjual tanah, ada yang mau membangunkan tanah, ada yang minat, ada yang tidak minat untuk meneruskan pertanian. Maka secara menyeluruh keluasan tanaman yang ada itu semakin lama semakin mengecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengambil tindakan yang lebih agresif untuk memastikan, menggalakkan supaya sektor pertanian ini dia sentiasa dapat menarik minat anak-anak muda dengan grant yang bantuan yang ada, dengan bantuan pasaran yang dibagi melalui agensi dan jabatan seperti FAMA dan sebagainya, di mana kita juga bantu meningkatkan mereka untuk beralih kepada tahap rantaian yang lebih tinggi. Agro makanan ini dia bukan saja mula daripada peringkat pertanian tetapi juga beralih kepada pemprosesan, pengeksportan dan sebagainya, dan kita bantu daripada seluruh rantaian tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya jemput Datuk